Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Okey, tahniah kerana datang awal ke kelas pada hari ini. Jadi kita akan sambung kita punya tajuk. Okey, hari ini hari Khamis 27 hari bulan, kelas 4 intelijen, betul ya? Aku Ustaz salah kelas pula. Okey, Ustaz nak tunjukkan kamu satu video. Kamu tengok video ni, cuba kamu perhatikanlah apa yang terkandung dalam video ni. Suara dia perlahan sikit. Sabar pakcik cakap dia. Okey, apa yang kamu faham daripada video tadi? Ajaran sesat. Bukan berlebihan dalam agama. Dia khusyuk sangat ke? Ada pernah kamu tengok dekat SPPI ni ada kawan-kawan kita yang berzikir sampai macam tu? Tak ada Betul? Bukan Hazim ke baru ni ada? Tak ada. Okey, maknanya kamu faham video tadi satu perbuatan yang keterlaluan dalam beribadat, betul? Berzikirlah. Kita dengar macam disebut la ilaha illallah. Ada lalas tu bunyi dia macam mana? Allah apa? Leleh. Tak tahu benda apa kan? Okey, jadi itu satu penyelewengan lah dalam ibadat. Okey, agak-agak kamu kenapa berlakunya keadaan seperti dalam video tadi? Apa dah? Hanani, agaknya kenapa jadi macam tu? Kurang didikan ilmu. Kurang didikan ilmu. Okey, dia sebabkan dia kurang didikan ilmu masa dia form 4 tu tak belajar pai betul-betul ya. Lepas tu ikut je orang ajak pergi berzikir, jom kita pergi berzikir, dia pun berzikirlah. Tak tahulah berzikir ke menari tadi kan. Patih, agaknya apa, kenapa berlaku benda tu tadi? Hanani kata kurang didikan agama. Salah ajaran. Salah ajaran. Macam mana boleh berlaku salah ajaran tu? Salah cari guru. Salah cari guru. Okey, bagus, jawapan yang baik. Lagi ada lagi tak? Ada lagi? Is? Mana Is? Kenapa Is? Azim ajak kamu buat macam tu. Apa agaknya nak kata apa? Pengaruh. Bagus. Pengaruh rakan sebaya. Okey, sekarang ni Ustaz nak tanya kamu, macam mana kamu nak elakkan daripada jadi dalam kalangan kelompok yang tadi tu? Tadi kamu dah beritahu punca dia kan? Punca kurang didikan agama, punca salah cari guru, punca pengaruh dengan rakan sebaya. So macam mana kita nak elakkan benda tu? Alia. Kita cari rakan yang baik. Okey, cari rakan yang baik. Maknanya cari rakan yang betul lah. Jangan cari rakan yang terpengaruh dengan ajaran sesat lagi. Counter balik yang tadi. Belajar agama. Okey, selidik. Belajar agama mengikut sumber yang betul. Okey, baca hadis, baca Al-Quran daripada tafsir yang betul. Jangan ikut pala tahu. Kan? Budak-budak sekarang ni suka sangat ikut TikTok. TikTok kata gitu, dia pun follow je. Okey. Baik, jadi hari ni Ustaz nak kamu buka muka teks muka surat 83. Tajuk dia apa? Hindari ajaran sesat. Okey, jadi dalam tajuk ni apa yang kita nak ialah
kamu boleh merumuskan kefahaman mengenai ajaran sesat serta menjauhinya secara beradab dan istiqamah. Kena jauh ajaran sesat ni istiqamah. Sekarang masa sekolah, masa belajar dekat luar negara ke kat mana ke, sampailah kamu bila-bila lah sampai mati kena menjauhi ajaran sesat. Tak naklah nanti ustaz tengok dalam surat khabar keluar pula apa Akif, pengamal ketua ajaran sesat. Akif je, ketua ajaran sesat. Okey, jadi dalam ni pertama sekali kamu boleh beritahu ustaz apa dia maksud ajaran sesat, beritahu apa ciri dan contoh ajaran sesat. Kita nak tahu satu ajaran sesat mesti ada ciri-ciri dia. Okey, seterusnya kesan, apa akibat daripada melakukan ajaran sesat. Kemudian cara nak menjauhi ajaran sesat. Tadi kamu dah beritahu dah, kawan apa semua kan, tapi nanti kita akan revise balik. Dan akhir sekali menjauhi ajaran sesat secara beradab dan istiqamah. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Dalam buku kamu ada tulis kan? Apa dia? Apa ni Amjad? Apa dia maksud ajaran sesat? Ajaran ajaran yang didakwa. Dia kata ajaran ini ajaran Islam. Okey, tengok tu guru dia pakai serban, pakai tongkat khatib. Orang pakai tongkat khatib tu nak baca khutbah je, dia pergi mana-mana pun dia pakai tongkat macam tu kan, pakai serban, pakai tongkat, tangan pegang tasbih. Okey, jadi kita tengok dia tu macam ajaran Islam. Dia pula kata saya bawa ajaran Islam, tapi hakikatnya apa yang dibawa tu ialah bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah ajaran sesat. Okey, kalau ajaran yang bukan Islam, kita tahu. Contohnya ajaran Buddha, kita tahu itu ajaran Buddha. Kita nampak perbezaan dia. Tapi ajaran sesat ni kita nampak dia macam ajaran Islam, tapi hakikat dia bercanggah. Okey, pakaian dia, penampilan dia, ibadat solat dia mungkin sama dengan kita. Dia pun solat, tapi dia solat Zuhur 4 rakaat, dia solat 2 rakaat je. Kenapa? 2 lagi dia akan solat kat syurga, jawab dia. Okey. Baik, ustaz nak kamu buat pembentangkan kumpulan. Okey, kumpulan 1 mana kumpulan 1? Okey, kumpulan 1 ciri ajaran sesat dari aspek Al-Quran dan hadis. Kumpulan 2? Okey, dari aspek akidah. Kumpulan 3 dari aspek ibadah dengan akhlak. Kumpulan 4 kesan daripada melakukan ajaran sesat. Kumpulan 5 cara menjaga ajaran sesat, dan kumpulan 6 ajaran sesat yang mengancam akidah. Okey, cuba cari contoh-contoh ajaran sesat yang ada kat Malaysia ni. Carilah gambar ke apa. Ustaz nak kamu buat dalam Canva, kemudian nanti hantar turn in dalam Google Classroom. Lepas tu kita bentangan lah. Boleh? Okey. Jadi buat perbincangan selama 15 minit sahaja, masa sangat terhad. Kemudian kamu setiap kumpulan akan buat pembentangan selama 5 minit. Okey, boleh mulakan perbincangan sekarang. Okey, Ustaz bagi masa. Ustaz nak buat Google Classroom kejap ya, nanti kamu boleh turn in. Buat slide Ustaz? Kena buat slide dalam Canva. Boleh? Biasa kan guna Canva?
Ada cari maklumat dekat ni ke Google? Ya. Okey, terus. Guna apa tu? ChatGPT? Tak, oh, tengok dekat Wikipedia. Ha, YouTube. Okey, bagus. Tak mula lagi. Okey, cepat, masa terhad. Boleh berhenti tak pukul 1:30? Boleh Tu dah ada tapak tu. Guna tapak apa? Ambil dia punya tu. Lepas tinggal tukar isi dan Cepat sikit buat kerja macam tu lah. Tapi boleh juga masukkan ni aspek apa tadi? aspek akidah. Aspek akidah. Cuba tengok contoh-contoh tu, macam mengaku sebagai Imam Mahdi ke. Ada tak ajaran sesat kat Malaysia ni yang guru dia mengaku sebagai Imam Mahdi? Kalau ada, cari kertas akhbar ke, masukkan. Oh, tengok dekat ni tak tengok dekat Wikipedia. Tengok. Tanya kat apa tu? ChatGPT. Okey, cepat, masa kita ada lagi 5 minit. Yang dah siap boleh turn in dulu Yang dah siap dia punya slide boleh turn in dekat GC, Google Classroom.
Dah siap dah? Dah Ustaz. Dah boleh turn in. Okey. Tak ya. Berapa slide? Ada 5 Ustaz. 3 Ustaz. 3 slide je? Lagi ni baru ya. Ha? Lagi 2 ambil. Ya? Orang nak tunjuk video tapi video ni tak perempuan tak bertudung boleh ke? Tak boleh. Mana dia nak dia nak nikahkan diri sendiri. Suruh yang lelaki pejam mata nanti. Okey, boleh. Okey, cepat kelas. Kita ada 2 minit, 3 minit lagi. Okey. Dapat. Tak hantar kat ustaz je. Hantar dekat dalam Google Classroom tu. Turn in. Okey, dah dapat link tak? Ni kan link ni kan? Ni kamu post kat mana? Oh bukan, situ cancel. Cancel. Okey, kat classwork. Ni. Oh, kasut. Ni, mari sini. Ustaz tunjuk. Macam-macam. Air. Ni kan. Ni muka depan. Okey kan, ni muka depan. Apa yang kamu perlu buat, pergi ke last word, lepas tu ada pembentangan, view instruction, add or create, link. Lepas tu masukkan link tu. Ni kan, link tu dia. Macam dia. Lepas tu turn in lagi sekali. Siap. Dah. Nanti Ustaz dapat kumpulan 1 kan? Okey, terima kasih kumpulan 1 yang telah turn in. Okey, yang lain cepat boleh turn in. Kita nak mulakan pembentangan. Okey, Ustaz akan mulakan pembentangan dengan kumpulan 1. Mana ahli kumpulan 1? Okey, boleh tampil. Dah tahu dah siapa nak bentang? Main. Seorang tolong gerakkan apa? Slide. Okey, pegang ni, bentang. Kan? Kita di sini. Nampak ni. Buka sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin mempersembahkan ciri-ciri ajaran sesat dalam aspek Al-Quran dan hadis. Boleh pergi. Jadi saya akan membentangkan tentang poin yang pertama, iaitu ajaran sesat ni dia memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik, tetapi hanya kerana akal semata-mata tanpa mengikut disiplin dan ilmu yang betul. Bagi aspek kedua pula, meyakini meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Macam itulah, ada seorang orang ni, dia datang daripada kampung contohlah kampung Ahmad. Okey, kampung Ahmad kan. Kampung Ahmad, dia datang ke komuniti kampung dia. Dia kata saya ada mendapat mimpi daripada Tuhan dia lah, konon-konon Tuhan dia yang dalam mimpi tu dia memberitahu yang ada Al-Quran lain. Ada Al-Quran lain yang tersorok dalam kampung tu ataupun dalam negara yang diduduk tu. Kalau contoh kan, Al-Quran kan dia kan mana yang terakhir kan, Al-Quran yang terakhir. Jadi lelaki yang dakwa bahawa ada Al-Quran lain tu, dia akan pergi kat media sosial, dia akan pergi kat TV, dia akan pergi dekat komuniti untuk yakinkan bahawa ada Al-Quran lain. Okey, yang ketiga pula, hanya berpegang dengan Al-Quran dan hadis, menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Dia macam tolak semua hadis, Quran, jadi sesat lah. Berpendapat dengan diri sendiri. Ada contoh tak? Contoh dia ajaran Ayah Pin. Pasti dia sesat. Nanti kita tanya kumpulan yang buat kajian tu, betul ke tak betul? Okey. Jadi di sini ialah kesimpulannya. Jadi ajaran sesat secara umumnya dapat dikenali melalui penyimpangan dalam prinsip dasar tauhid, penafsiran yang salah terhadap Al-Quran dan hadis, serta pengenalan praktik atau meyakinkan yang tidak didasarkan pada wahyu yang sahih. Setiap pemahaman yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis perlu diteliti dengan hati-hati dan disaring berdasarkan sumber yang sahih. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada apa-apa nak tanya tak dengan satu? Apa dia ciri ajaran sesat pertama tadi? Aspek ajaran sesat pertama tadi? Aspek Al-Quran dan hadis. Okey, apa yang kamu dapat? Dia kata ada Al-Quran, ada Al-Quran lain yang tersembunyi lagi. Menolak hadis. Ini menggunakan Al-Quran. Okey, kalau orang ditolak hadis, ada hadis dengan Al-Quran, cuba tanya dia macam mana dia sembahyang. Kenapa tanya dia macam mana dia sembahyang? Sebab solat tu, baca Al-Fatihah, bacaan solat tu semuanya melalui hadis. Al-Quran tu apa? Al-Quran tu kita solat, waktu tu solat. Tapi macam mana solat tu kena tengok hadis. Okey, terima kasih kepada yang pertama. Okey, terima kasih bukan kedua. Hantar dekat Google Classroom. Tak hantar lagi? Okey, tak apa. Google Classroom. Yang lain kalau tak siap lagi pun boleh. Okey, dia baru typing. Ada tu pun.
Itu Alisha, kan? Betul. Kan? Cuba keluar dulu, lepas tu masuk balik. Kena refresh sikit. Okay, yang belum hantar lagi tu link tu cepat ya. Ada? Mana Ustaz? Apa lah Ustaz? Ni kan? Oh. Ha. Aku pun dah lupa dah. Buku apa? Ha ni. Mana aku? Nanti lah. Tengok, cuba tengok. Nanti kau tengok je lah tadi tu. Asal dia beli tu. Sama kita punya. Macam nak jikan lagi. Alah, macam apa aku. Okey. Mana belah dia? Ni apa yang tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita orang hari ni akan present tajuk hindari ajaran sesat. Okay, siapa dia SPI? Kina. Jadi untuk aspek ibadah, untuk yang pertama ialah menolak kewajipan ibadah fardu. Kebanyakannya yang mengikut ajaran sesat ni, diorang suka untuk tidak mengikut apa yang ibadah orang Islam buat. Macam kebanyakan amal ibadah yang orang Islam buat, diorang akan menukar kepada yang lain. Dan yang kedua ialah yang mana tu? Beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Sesetengah ajaran Islam, diorang berpendapat bahawa solat tu tak perlu pun. Buat amal ibadah tak perlu pun. Kita boleh gantikan solat kita dengan hanya berzikir. Itu pun dah cukup. Kebanyakan ajaran sesat macam tu. Seterusnya bagi aspek ibadah yang lain ialah menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci. Contohnya kalau dia jalan-jalan, dia ada kedai kat situ. Dia niat haji macam tu je, lepas tu dia tawaf kat situ. So dia dah tu pun dah dikira dah. Yang kedua ialah menghalalkan penzinaan atas nama nikah. So nikah ni ialah menjalinkan satu ikatan yang sah. Hubungan dia memberikan suami isteri hak dan kewajipan. So dia dia still menjalinkan penzinaan walaupun tidak sah. Ada contoh dia tak? Ada. Cuba buka Video terus. Ada video. Ustaz lelaki. Suara tak? Sabar dulu ni. Sabar. Stop. Dia cerita apa ni? Langit ketujuh. Ajaran sesat Ustaz. Cuba dia apa? Kat sini je lah. Cerita dulu. Yang ni guna ni. Boleh buka ke? Boleh buka. Oh, Baru bunyi. Hello. Kau dengar tu? sekejap Kita nak bagi penerangan. Ini contoh salah satu ajaran sesat. Macam kita kalau kita perlu ada saksi, tapi dia hanya bersaksikan diri dia je. Oh no. Aduh, macam mana duk? Korang ada tak dengar? tak boleh tak ada ni lah. Okey. Guna mikrofon dah Ustaz. Tak berapa tu. Tak apa nak buat. Memang di speaker dia. Cuba sekali lagi. Speaker dia kat mana? Sebelah speaker.
Tak boleh dah. Okey, tak apa, teruskan. Jadi ni contoh kahwin tanpa saksi yang sah. Dia merupakan salah satu ajaran sesat dekat dalam Islam. Nikahkan di sini. Mana tu? So dari aspek akhlak, dia akan mengejek, merendah-rendahkan dan mempersandakan sahabat Nabi SAW. Aku tak ulangi tu. Seterusnya, dia akan bersikap terlalu taksub dengan ajaran guru dia sampai dia anggap hanya kumpulan dia yang benar. So bila dia belajar ni, dia belajar terlalu mendalam sampai dia lupa pasal apa yang dia belajar sebelum ni, pasal agama Islam yang sebenar. Lepas tu dia memperkecilkan amalan masyarakat berdasarkan sunat Rasulullah, sebaliknya berbangga-bangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. So maksudnya kat sini bila dia belajar benda tu, dia tak ikut pun amalan sunat Rasulullah dan dia berbangga-bangga dengan apa yang dia belajar yang salah tu. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, ini bulan kita tadi kan. Kita dah tahu lah. Dah, kita tengok kat dalam tidak ada. Kan. Kan. Al-Fatih ya. Colourful juga. Okey. Sama pink juga. Introduce. Betul mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang ajaran sesat daripada aspek akidah. Yang pertama, daripada aspek akidah ialah mengaku menjadi nabi atau rasul. Pertama sekali adalah mengaku menjadi nabi atau rasul. Contohnya seorang tu macam menjadi nabi dan rasul ni, dia pun dah kira macam dajjal kecil. Antara salah satu daripada tanda-tanda kecil kiamat. Lepas tu yang kedua adalah mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi. Sebagai contoh, kita sedia maklum sekarang ni kita ada sebuah ajaran sesat, iaitu ajaran Qadianism, iaitu Ahmadiyah, yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah adalah sebuah gerakan yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada abad ke-19. Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi yang telah datang dan juga sebagai Dajjal. Sebenarnya saya serahkan kepada saya. Okey, yang seterusnya ialah mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Seterusnya ialah mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Contohnya, ajaran sufisme sesat yang mendakwa guru dapat menebus dosa. Dalam beberapa ajaran sufisme sesat, terdapat individu atau guru yang menganggap mereka mempunyai kuasa khusus untuk menghapuskan dosa pengikut mereka. Guru ini seringkali dianggap sebagai wakil Tuhan atau seseorang yang memiliki kewibawaan rohani memaafkan dosa pengikutnya. Okey, jadi senang cerita, sufisme ni dia punya guru dia dapat memaafkan
dosa-dosa dia punya anak murid dia, mengampunkan dosa. Okey, seterusnya. Okay, yang seterusnya ialah memuja makhluk untuk mendapatkan satu kelebihan. Contohnya ialah kita dia orang menyembah berhala ataupun patung. Dia orang menyembah berhala ni ialah untuk mendoakan kekayaan kepada mereka. Contoh yang kedua ni ialah meminta tolong kepada jin ataupun hantu lah. Juga untuk kelebihan peribadi mereka. Okey, untuk seterusnya iaitu mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga. Selalunya orang yang percaya ajaran sesat ni dia bila percaya juga yang agama Buddha, Hindu, agama lain-lain itu semua benar dan semuanya akan menuju ke syurga. Contoh kedua ialah seseorang yang mempercayai agama sesat ni juga pada hari raya Aidilfitri dia menyambut hari raya, pada hari Christmas dia menyambut hari Christmas, dan pada hari penyembahan Buddha dia juga menyembah iaitu Deepawali dia juga menyembah Buddha. Dia mempercayai bahawa semua agama itu sama rata dan semuanya akan membawa dia ke syurga. Itu sahaja daripada kami, iaitu kumpulan 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan 2. Okey, saya rasa maklumat yang dah beri tadi jelas. Okey, yang seterusnya kumpulan 4. Dah hantar dah. Dah hantar. Nama? Ni. Alishana. Okey. Bagi perhatian yang lain. Nanti tanya siapa nampak dia tak bagi perhatian tu boleh tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tajuk kami pada hari ini ialah tentang kesan ajaran sesat di Malaysia. Jadi, untuk yang pertama, saya akan menerangkan tentang kesan ajaran sesat ini daripada aspek agama. Jadi, pertama sekali, kesan daripada ajaran sesat ini dia dapat melemahkan iman kita. Maksudnya, bila kita sertai ataupun kita masuk ke menyertai lah ajaran sesat ni, dia akan lemahkan iman kita dan kita macam tak nampak ada iman tu kat mana situ. Lepas tu yang kedua, dia dapat menjatuhkan imej umat Islam. Malulah kalau kita nampak orang ajaran sesat ni situ. Lepas tu yang ketiga, dia boleh menyebabkan syirik, kufur dan murtad. Korang mesti tahu kan kalau kita ajaran sesat ni, kita masuk ajaran sesat ni, mesti kita jadi murtad. Macam tu. Lepas tu yang terakhir ialah penyimpangan dalam ibadah. Contoh untuk penyimpangan dalam ibadah ni, macam dia menghalalkan apa benda yang haram. Contohlah, kita kan cakap kalau mengikut Islam kan arak tu haram. Tapi orang ajaran sesat ni dia menggalakkan kita untuk minum arak. Lepas tu lagi satu, dia mempersalahkan semua benda tentang ajaran Islam lah. Macam tu. Okey, itu saja. Seterusnya saya akan terang dari segi ekonomi. So dari segi ekonomi ni, kalau kita amalkan ajaran sesat, ekonomi kita ni dia akan lahirkan individu yang pasif dan juga malas. So macam contohnya kan, kalau ajaran sesat ni ibadah dia tu dia kurangkan daripada 4 rakaat, dikurangkan menjadi 2 rakaat. Jadi yang kedua ialah membelanjakan wang pada perkara yang tak berfaedah. So kalau kita join ajaran sesat ni, kita akan membazir duit. Sebenarnya benda tu tak berfaedah langsung. Memang bertentangan dengan ajaran agama kita. Yang ketiga ialah jenayah kewangan dan penipuan. Sebagai contoh macam Ikuan tu kan. Ikuan tu kan dia kan ajaran sesat. So dia keluarkan pelbagai produk yang daripada segi ajaran sesat itu. So kalau kita beli, so kita dah
kita dah beli daripada produk yang daripada Ajaran Sesat. Jadi saya akan terangkan dari segi politik. Untuk segi politik pula, dia ada 3 contoh yang saya boleh bagi. Salah satunya menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan. Okey, dia macam ni tau. Contohlah, ada dalam satu grup yang bekerja, tapi diorang ni kepercayaan diorang lain-lain. Jadi kadang-kadang macam yang kita boleh tengok sekarang, isu yang ada dekat Turki hari tu pasal diorang ni sama-sama Islam tapi kepercayaan diorang lain-lain. Jadi diorang tak boleh nak follow dan menyebabkan ancaman keganasan berlaku. Jadi bagi contoh kedua pula, mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni. Yang ni pun dia sama je, cuma dia sama je macam kat atas tu, tapi tak apalah. Dia macam dalam satu kumpulan. Sama juga. Sama juga. Sama je. Jadi saya sambung je yang ketiga, penyalahgunaan kuasa dan pengaruh politik. Contohlah, seorang pentadbir ni, dia punya kepercayaan lain dengan masyarakat dia. Jadi dia akan gunakan kuasa dia untuk mempengaruhi semua orang yang berada kat bawah dia. Jadi saya serahkan kepada mana nak terus. Dari segi kemasyarakatan pula, dia membentuk individu masyarakat yang bersikap agresif. Maksudnya ada sesetengah ajaran sesat ni, dia menggunakan keganasan untuk menarik orang masuk dalam ajaran dia. Kedua, kita boleh memutuskan hubungan silaturahim antara sesama Islam. Lepas tu yang ketiga, kita ada tindakan ekstremisme. Maksudnya tindakan ekstremisme ni, contoh dia mempunyai pemikiran yang melampau. Maksudnya dia terlalu mendalami ajaran Islam ni sampai dia menolak menolak orang punya pendapat. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Ya. Kena unlock dulu tu. Dia unlock ni. Dia unlock kan? Dia kena unlock. Dia kalau buat sana kena lock tau. Katanya. Kenapa itu? Dia kena unlock. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So bagi tajuk seterusnya, kami akan menerangkan tentang cara-cara menjauhi ajaran sesat. Tekanlah tu. Okay. So bagi yang pertama, memperdalam ilmu agama. So kita kenalah belajar dari sumber yang terpercaya seperti Al-Quran dan hadis yang sahih, mengikut kajian dari ulama atau ustaz yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, membaca buku dan sumber yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar. So daripada ciri yang pertama, cara yang pertama ini, kita dapat mengasingkan mana yang betul dan mana yang salah. So kita taklah cepat percaya dengan berita-berita baru. So yang kedua, mengenali ciri-ciri ajaran sesat. Pertama, mengingkari rukun dan rukun Islam, meyakini wahyu setelah Al-Quran, menafsir Al-Quran tanpa ilmu yang benar, menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, menghalalkan sesuatu yang jelas haram dalam Islam. So bila kita tahu ciri-ciri ajaran sesat ni, kita boleh baca untuk selidik benda yang kita baca tu ada tak unsur-unsur ciri-ciri ajaran sesat ni. Yang seterusnya, berhati-hati dengan pengaruh media dan pergaulan. Yang kita janganlah mudah percaya dengan ajaran yang baru yang menyimpang. Contohnya kalau kita tengok dalam media sosial seperti TikTok, kalau ada contoh macam ada trend terbaru tentang sesuatu agama, kita hendaklah sendiri dulu, janganlah mudah percaya. Seterusnya, memeriksa kesahihan informasi agama sebelum mengikutinya. Contohnya kalau ada macam satu berita tentang sunnah Nabi, kita kena cek dulu sama ada betul itu merupakan sunnah Nabi ataupun bukan. Seterusnya, menjauhi kelompok yang menyebarkan pemikiran menyimpang. Kalau kita macam terjumpa atau ternampak satu kumpulan yang sedang menyebarkan sesuatu amalan dalam agama, kita kena berhati-hati dan jangan mudah terikut kalau kita tahu yang bahawa cara tersebut adalah salah. Yang keempat, kita kena berpegang teguh pada ahli sunnah wal jamaah. Kita kena mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in dan para ulama, mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan majoriti umat Islam yang lurus. Jadinya kalau kita berpegang teguh dekat ahli sunnah wal jamaah, kita ni boleh terhindar daripada ajaran sesat. Yang akhir sekali adalah kita kena meningkatkan ibadah dan ketakwaan. Kita boleh berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada kesesatan. Sebab Allah hanya Allah je yang boleh menentukan takdir kita. Betul? Seterusnya, rajin solat berjemaah dan mengikuti majlis ilmu. Yang ketiga, selalu berusaha mencari kebenaran yang bersumberkan dari Islam yang murni. Sekian saja dari kami. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, Siapa dia? Siapa tekan? Apa tekan?
Yang pertama, kita ada ajaran sesat Bahai. Ajaran ini diasaskan oleh Mirza Hussain Ali Nuri ataupun dia dikenali sebagai Bahá'u'lláh. Dia ni berasal daripada Iran. Lepas tu, ajaran ini adalah ajaran Syiah yang berpecah. Dia ada banyak cabang dah sekarang. Lepas tu, antara perubahan yang dibuat adalah perkataan Allahu Akbar, dia bertukar jadi Allahu Abha. Lepas tu, dia ni telah mengaku sebagai Nabi yang diutuskan wahyu untuk menyatukan semua agama yang ada. Itu saja. Untuk yang kedua, kita ada kerajaan langit. Agama ni dia bertujuan untuk menyatukan semua agama tak kira bangsa. Agama ni diasaskan oleh Arifin Muhammad dan juga dikenali sebagai Ayah Pin. Arifin Muhammad ni, Ayah Pin ni berasal di Kelantan dan mulakan ajaran di Besut Terengganu. Dia telah mengaku didatangi oleh Jibril. Dia telah mengaku yang dia telah didatangi oleh Jibril yang kononnya memaksa dia untuk menjadi wakil Tuhan. Seterusnya ajaran Al-Arqam, iaitu ajaran ini diasaskan oleh Asy'ari Muhammad. Dia membuat gerakan yang bernama Jamaah Muhammadiyah. Setelah itu ditukarkan kepada Arqam bin Abi Arqam. Pada mulanya dia ni hanya ingin menyerahkan umat Islam untuk lebih menghayati ilmu agama. Tapi lama kelamaan ajaran dia makin sesat. Dia jadi sebuah agama yang agama Islam yang terpesong. Lepas tu dia ni pula terkenal dengan kumpulan nasyid, tapi lama kelamaan nasyid tu jadi macam pemujaan Asy'ari. Akhir sekali, Sihab. Ajaran Sihab ni diasaskan oleh Suhaini bin Muhammad. Dia ni mula-mula menjual air minuman kesihatan yang dapat menyembuhkan penyakit kronik. Air ni dikatakan sebagai air telaga, air hayat yang telah diminum oleh Nabi Khidir dan memanjangkan riwayat Nabi Khidir sehingga hari kiamat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Grup yang ke-6. Okey, jadi sebagai rumusannya, apa yang kita dapat pada dalam pelajaran hari ini? Okey, maksudnya ancaman ajaran ni ada di sekitar kita. So kita kena persiapkan dirilah. Jangan mudah apa Is? Jangan mudah terikut Is ya. Nak tengok diri kita. Kawan kita buat jahat, kita mudah terikut tak? Kalau tak mudah terikut, maknanya kita ada jati diri. Lepas ni kalau ada orang ajak kita buat ajaran sesat pun, kita boleh melindungi diri kita lah. Okey, baik. Nanti Ustaz akan bagi tugasan dalam buku. Kamu tunggu je lah apa tugasan yang Ustaz akan bagi nanti. Baik, masa kita pun telah tamat. Kita akhiri dengan bacaan doa. Kuat sikit. Amin. Okey, kelas. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tolong simpan Ustaz punya Chromebook. Letak dalam kotak kat tepi tu.